Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, malam ni kita ada ride dengan XOCM bersama-sama dengan MR2. Kita nak pergi sahur dekat Melaka. Macam biasa, macam tahun-tahun lepas. So mereka ni semua dah berkumpul ni, aku rasa ni semua dah berkumpul. Aku lambat macam biasa. Dah pukul 10 suku baru keluar rumah. Hari betul. Aku duk set up mic tadi. So malam ni dianggarkan lebih kurang dalam 400 biji ke 500 biji lah. Silap-silap silap-silap lebih tu. Silap-silap lebih. So memang dah jadi tradisi 2-3 tahun ni untuk SOCM dengan MR2. Sebelum ni MR2 saja, tapi dah 2-3 tahun, 3 tahun, 4 tahun dah kot, aku rasa kau lebih. Kami buat sahur bersama dengan XOCM dengan MR2. Kami join sekali. Alright. Jom kita pergi tengok mereka dekat RNR Serdang. RNR Serdang. Kedai buah. Tempat RV biasa. So kita tengok siapa yang ada. Aku nak isi minyak je ni. Minyak pun tak ada ni. Apat tu. Lepas tu terus pergi sana. Hari ni 7 hari bulan 7 hari bulan 3. Puasa ke 5 ke 6 lah. Aku pun dah lupa ni. Aku pun dah lupa dah 5 ke 6 macam tu lah. Lebih kurang lah. Jom kita pergi tengok siapa ada kat sana. Okay, kita dah sampai Sungai Bersih. Jom kita tengok siapa ada dekat area buah. Aku rasa dah ramai ni. Sebab sekarang pun dah 10.30. So jom kita tengok. Tahun lepas ramai ke? Tahun ni ramai. Marilah kita tengok. Ni pun ada SMAX kat depan. Sekali aku ni. Tapi macam bawa pilin. Tak sure lah pergi sekali ke tak. Tapi yang ni memang kita tak ada syarat lah. Siapa nak ikut-ikut lah. Nak bawa pilin ke, nak bawa apa, bawa lah. Tapi MR2 macam biasa. Memang tak ada pilihan lah. Memang kami tak bawa orang rumah. Memang kalau kami ride, memang kami je lah. Kalau nak bawa orang rumah ride, so piasing ataupun pi kemudian. Ni ramai. So dah penuh. Dah SMAX. Ramai. Semua isi minyak kat sini kot. Semua isi minyak kat sini. Semua dah berhimpun kat sini. Kenapa semua berhimpun kat sini? Sebab sana ramai. Jom kita pergi sana. Ini pun dah ramai ni. Mari kita pergi tengok di kedai buah. Dekat situ pun dah ramai. So kita tengok kat kedai buah. Mesti lagi ramai. Kedai buah tu dah lah kecil. Aku pun tak tahu macam mana nak parking. Kalau dengan 500 biji, 400 biji dia jenuh. Tapi selalunya kami buat jarak-jarak sikit. Macam contoh ada yang parking kat situ, ada yang parking kat depan, ada yang parking kat Petronas depan pun ada. So standby kat Petronas pun ada. So, kita tengok siapa yang ada kat sini. Ni dah tak nak sampai kedai buah dah. 10.30 kita sampai. Janji pukul 10. Sekarang pukul 10.30. Tapi aku tak tahu lah siapa yang ada. Tengok macam tak ada orang lagi ya. Aku rasa chip pun tak sampai lagi ni. Tak ramai lagi. Chip pun tak sampai lagi ni kot. Tak ramai pun ada lah ramai juga. Dah ramai. Hai.
Dah ramai ada. Mana cik tu? Tak sampai lagi? Oh, dia orang kat belakang. Cik semua boleh sampai. So, semua baru sampai. Aku nak kata lambat, aku tak lambat. Baru ya. Aku awal juga. Tak adalah lambat kan. So, semua baru sampai. Bawa anak Tak ada lah, saja. Jalan-jalan, nak pergi orang Melaka? Oh. Hai, nak pergi mana? Kepayang. Alamak. Ramai. Ada. Okey, ada yang dah nak jalan separuh. So separuh dah jalan sikit. Semua dah pakai helmet dah tu. Nak jalan separuh kot. So kita jalan sikit-sikit lah. Sebab ramai sangat ni. Ramai gila. So memang ramai. So kita duduk depan sikit. So Akuk pun dah jalan. So SOCM jalan dulu kot. So kita bagi dia orang jalan dulu. So SOCM jalan dulu. Sekejap lagi baru MR2 jalan. So kita bagi dia orang jalan dulu. Tak apa, dia tak boleh ramai-ramai. Dia jalan sikit-sikit. Tak nanti penuh. Kalau tak nanti penuh. Susah oi. Penuh jalan. Ni pun tak penuh kat sini. Ada lagi kat aku rasa dekat depan ada lagi ni. Kat depan ada lagi ni. Tahu lah kat mana. So ada je yang MR2 pun jalan juga. So ni semua dah jalan sekali lah kot ni kot. Tak tahu. Dia SOCM jalan dulu. Bagi dia orang jalan dulu. So sekejap lagi baru kita jalan. Ramai. Ramai. Ada yang masih belum berjalan. Ramai. Masih belum berjalan. Ramai. Kita buat road tour sekejap. Buat road tour sekejap. Kita masuk bang. Kita ni tukang ambil gambar. Kita orang mesti bagi laluan je. Laluan. Tepi sikit nak lalu ni. Ada separuh lagi yang tak berjalan. Kita dah main jalan-jalan ni. Main lagi tak jalan. Ni. Yeah. So ni lah semua.
Bukan semua, ada lagi ni. Separuh lagi kat mana tak tahu. Ada kat depan lagi kot. Cik pun tak nak jalan lagi. So kita relax dulu. Sekejap lagi baru kita jalan. Okay, semua dah nak bergerak. Semua dah baik. So kita tunggu kat sini. Kita buat video sikit. So semua akan melalui jalan ni yang sama. Jalan ni mereka akan keluar. Oh, Brother Misai. Brother Misai ada malam ni. So semoga dipermudahkan perjalanan kami. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga selamat pergi dan selamat pulang tanpa ada benda-benda yang tak diingini berlaku. So semua dah nak jalan. Alright. Cik dah jalan. Jaga kamera bang. Tak boleh. Awak budak ahli. Semua jalan. Semua jalan. Korang tengok lah, malam ni ada lebih kurang dalam 400 ke 500 biji. Silap-silap lebih lah. Yang ni yang MR2. So yang SOCM tadi dah jalan separuh. Ni semua yang MR2 nak jalan. So Abang Mak kita. Oh, Abang Jam pun ada. Oh, bawa RZ pun ada. Amai. Okay, Group MR2 ni hampa jangan risau. Group MR2 ni hampa ada lah motor power pun. Semua boleh jalan. Nampak? Superbike ada, GS ada, HDV ada, macam-macam motor ada. T-Max ada. Kau tengoklah sendiri. Inilah MR2. So dia simple lah. Multi strada pun ada. Nampak sebelah ni. Baru beli 300,000 lebih ni. Ni dia orang gila pun tahu. Bukan betul cek ni. Jalan lah dulu. Awak laju. So semua dah berjalan. Anjali. Kita tunggu habis. Ni baru kita jalan pelan-pelan. Nampak? Arwan pun ada. Oh, arwah lama. Macam-macam motor ada. Oh, kaduk bawa RZ ya. Kaduk bawa RZ. Relax saja. So ramai lagi kat belakang. So kenapa mereka tak berjalan? Oh, Grup Atong tak jalan lagi. Ni pun ada separuh. Ada lagi separuh ni tak jalan ni. Ramai. Tu Grup Atong baru jalan. Oh, ni HDV ke ADO HDV? Jalan lo. Ozi. Jalan ni. Ben! Alah, kenapa geram ni tak jalan lagi? Jalan. Woi, Paul! Hey! Dah habis. Jom. Mari. Oh, Ben awak. Alamak, Ben ada comel. Ni buat apa ni? Oh, malam ni aku ada geng 3 biji. Jom. Oh, ramai. So, jom. Kita bergerak ke Melaka. Pelan-pelan. Malam ni aku ada geng mak. Ben dah siap tukar exhaust lah. Siut betul lah Ben ni. Dia siap tukar exhaust relax tu ya. Jom, sekejap lagi kita record lain. So, insyaAllah nanti aku try get Grup depan. Kalau boleh lah, motor tak laju ni.
CM motor ni tak laju, relax-relax lah, santai-santai boleh lah. Nak buat video sangat pun nak kena laju sikit lah, baru boleh buat video. Jom lah kita try mencari grup depan sikit. Oh, meriah malam ni, meriah. Sangat meriah. Tapi kereta banyak lah malam ni. Korang boleh tengok ni, kereta banyak. Kereta banyak. Tak boleh laju sangat, kereta banyak. Oh, iwe. Baru bawa lah dia malam ni, terlepas bawa ni. Apek baru balik umrah. Kalau tak hari tu dekat Nan, confirm dia ada. Baru balik umrah. Dia pergi sama kami pergi berapa. Dia pergi awal sikit je daripada kami pergi. Dia pergi awal sikit lah, tak lambat pun. Oh, depan tu mana buat tu, lampu banyak. Meriah tau. Betul-betul ramai lah hari ni. Tapi jalan tak boleh satu grup lah, kena pecah-pecah sikit. Satu grup susah. Nak bagi Apek jalan tu, pasal Apek dia mata dia kurang malam. So kita ni sambil-sambil pergi Melaka, kita buat kerja ni. Kita nak pergi hantar kupon. So hampa boleh support MITC punya Bazar Ramadan, Bazar Raya lah. Dia dah start lah, MITC Melaka. So hampa beli barang atas daripada RM50, hampa akan dapat satu kupon cabutan betuah. So cabutan betuah tu aku tak sure berapa bulan mereka nak bagi, tapi mungkin dekat-dekat nak raya kot baru mereka akan bagi lah. So cabutan betuah tu hampa boleh dapat dekat semua bus peniaga. Hampa beli RM50 atas, hampa layak untuk dapat satu kupon. Hampa beli RM50, hampa layak untuk dapat satu kupon. Nanti kalau hampa beli dah banyak kan, hampa minta kupon tu kalau tak habis, apa maksud, ada dekat bazar-bazar lah, dekat peniaga-peniaga tu lah. So dapatkan sebelum kupon kehabisan. Kupon sangat-sangat limited stock lah. Sangat-sangat limited stock kupon. So hampa kena cepat lah. Kalau tak nanti habis lah. So jom kita pergi ramai-ramai support Bazar Ramadan MITC Melaka. Dia bukan Bazar Ramadan buka puasa, dia Bazar Raya. Jual baju raya, jual macam-macam lah. Kakak-kakak nak raya, bunga apa, kuih raya, semua. Ni Apple motor baru lah. Motor baru. Relax saja. Abang Apple kita, satu fighter yang P9 juga. So fighter banyak. Nak kelikan kelompok hadapan ni macam susah sikit, tapi aku try. Alright, jom kita cuba mengejar kelompok hadapan. Ada yang bawa pilih pun dah. So kita cuba lah, kita cuba. Kereta banyak sangat ni. Aku nak laju sangat, aku tak berapa nak beranikan diri. Bawa. Yang ni aku tak tahu kelompok yang ke berapa. Aku rasa ni SOCM kot. Mana ada yang bawa pilih ni. Tu ada ya apa ni, pakai baju MR tu. So aku tak sure yang ni yang kelompok yang dekat mana. So kita follow tu.
Kuasa ni yang mungkin yang tak nak kata belakang sangat benar, nak kata depan sangat benar ni. Okay, tengah sikit kot. Tak apa-apa kenal ni siapa dia baju yang matu ni. Kuasa ni gerak tong kot. Depan ni puasa tong ni. Depan ni. Ni puasa saya mirror dua kiri kanan ni motor tong. Depan ni tong. Ni atong. Bukan tong Woi. Ni pun mobil kan. So satu grup dah hilang kat depan. Betul-betul laju lah. Walaupun kereta banyak. Bukan laju, mereka ramai. So aku gerak dah lambat ni. Mereka tak dah lah laju mana pun. Kereta banyak ni pun nak laju pun tak boleh. Laju biasa-biasa je lah. So kita dah sampai arena Seremban. Oh banyak. Apa ni R35? Yang ni R35. R35. So ni siapa? Ini aku pun tak tahu. Oh ni Yem and the gang. So jom. Kita masih lagi mencuba untuk mencari kelompok yang ramai sikit. Ni dah berpecah-pecah ni, dah tinggal sikit ya. Jom lagi kita tengok ke depan ada kelompok ramai. Malam ni Atif bawa GL dia dah balas dendam dekat aku. Ini memang pelat. Aku Refka. Aku dah Refka dah weh. Motor Refka tak boleh laju. Itu aku set up spoket pakai box. Ni aku dah buka box. Ambil dah Refka motor. Adik pula bawa GS malah ni. So kita dah sampai Seremban. Oh ni siapa? Motor aku Refka weh. Oh gila. Betul-betul highway ni. Satu 65 Refka. Kena umbut sikit supaya dia tak Refka. Oh ada Superbike kat depan. Itu dia Superbike. Ini aku tak pasti macam motor jejai. Bukan. Ini aku rasa motor jejai kot. Bukan lah. Aku tak dapat mengejar lagi. Motor depan ni laju. Bukan besar-besar. Mau tengok S-Max ni. Speed aku dah 165. Dia masih lagi di hadapan.
Wah, aku dah dekat. Wah. Gila betul. Malam restart tau malam ni. Aku dulu pernah pakai S-Max tau. Sekarang dah ramai yang boleh buat S-Max dan tahan. Oh, dah tempat gelap. Tempat gelap dah record pun dah tak best lah. Boleh lah, kita layan lah. Kita layan tu je. Ramai kau kelompok ni. Aku dah sure ni kelompok benar ni. Ozi di hadapan. Ozi bawa teammate pula ni. Alah, brother ni boleh slow pula. Tadi dia laju. Oh, ADV 350 lah. Motor Refka. Oh, aku nak kejar Ozi pun tak boleh. Mana aku nak mengejar Ozi. Oh, Refka. Motor Refka nak kejar orang tak boleh. Aduh. Ni macam chip ya. Oh, bukan. Kat depan kita ni Ozi. Aku tak boleh sampai ke dia. Sekejap. Bagi RPM rendah sikit. Alah, Ozi boleh laju lah. Malaysia dia tak laju. Oh, apek dah sampai ke depan lah. Biasanya Ozi tak laju sangat. Depan ni check ni. Motor baru ni. Check bersama dengan motor barunya. Oh, aku rasa CM ni macam aku nak beli remake tu. Wah, Refkat. Aku terpaksa tutup minyak, Refkat. Tak boleh sampai. Aku kena buka RPM bagi jadi 10. Nampak? Dia memotong. Tadi memotong. Di situ. Tak. Okay. Aku rasa inilah masanya untuk aku dekati dengan Ozi. Dan juga cek. Ozi bukan main laju lagi. Akhirnya aku dapat cek. Jangan laju. Orang tengah record video. Ini orang tak boleh percaya lah. Ini semua hero yang bawa motor. Ni siapa abang SOCM? Masuk kanan balik. Aku cuba mendapatkan Ozi. Kalau dulu aku bawa teammate, senampak je ni motor Ozi. Bawa si motor dia lambat pula dah sampai. Ya. Aku cuba mendapatkan Ozi. Itu dia Ozi di hadapan. Aku masih mencuba. Jaga Refkat. Oh, kado. Kado bersama dengan Rezek. Ya, itu dah kado. Jarang-jarang beraksi. Jangan jam kado, jangan jam. Kado sedang membangunkan diri. Kado mencari ruang untuk memintas. Kado mencari ruang untuk memintas. Lambat. Tinggalkan aja. Ozi. Akhirnya aku dapat Ozi.
pun Rosca, tapi aku berjaya mengejar Ozzy. Aduh, CF motor. Ini aku dah turun gas poket ni. Kalau aku tak turun poket, lagi cepat dekat. Mampus. Woi. Gila dah betul lah. So kereta banyak. Mungkin ramai yang balik kampung lah. Aku sok ramai balik kampung itulah. Kita masih lagi mencari kelompok hadapan. Jadi aku rasa bawa kelompok tengah ni. Tengah pun tak tengah mana. Depan ada lagi ramai. Aduh, mati macam ni nak kelikan. Dah lah motor tak laju. Oh, bawa lagi. Apa? Abang Ozzy kita. Dia angkat pis gelap-gelap. Ramai. Kita punya brother Adi Kasut. Malam ni bersahaja dulu dengan t-shirt berlengan pendek tanpa memakai sebarang jaket di tangan. Dengan santai sekali menunggang XADV. Relax saja. Ya, itulah dia Adi Kasut. Sangat santai. So aku tak tahu ni kita dekat kelompok mana. Sama ada depan ataupun tak tahu lah. Yang mana tu? Oh, depan ni motor apa ni? Siapa yang kat depan ni? Gani ke? Oh, aku tak tahu. Ni macam RT pun lah. Ni tak sure motor apa. Abang Super. Aku tak pasti aku ni kat kelompok mana. Tapi kita dah sampai Pedas Linggi. So kereta semakin banyak. Kereta semakin banyak. Ya, aku tak sure apa. Boy. Wah, relax lah, saya nonton seorang-seorang. So, mungkinnya ada masuk arena ni, isi minyak. Ni arena Pedas Linggi yang baru. So, ada Petron, ada Shell. So, lepas ni Seremban kalau penuh apa boleh berhenti kat sini ya. Arena baru. Ada Petron, ada Shell. Petron baru buka. Itu tak buka lagi. Tu baru buka Petron. Oh, jom kita boleh teruskan perjalanan sebab tank kita besar.
Walaupun tak laju tapi tank kita rosak. Jangan risau. Ni siapa tak tahu. Tapi dia pakai jaket MR2. Bagi Chan pancung. Aku tak sure lah exit mana ni. Tapi biasanya akan berhenti kat depan, dekat arena air keruh. Ada Petronas kat situ. Biasa akan berhenti kat situ lah. Oh. Lagi kita tengok kat depan tu, dekat arena tu. Oh, mesti penuh lah. Ramai lah berhenti kat situ. So kita akan jalan sekali masuk Melaka. So semua berhimpun kat situ. Lepas tu jalan sekali masuk Melaka. Ni grup mana ni? Ni kelompok ke berapa ni? Grup sekali tapi kelompok ke berapa aku tak pasti. Ni Y16 number Ice Mac. Oh, Adi 401. Rupanya abang Adi kita. Adi 401. Santai sekali. Oh, bersama dengan KYT lah. Aku rasa dia dengar lagu weh. Dia dengar lagu weh. Bila oh, betul-betul dia santai. Bye. Oh, ada motor rosak lah. Macam Y15 lah. Tengok ada kereta banyak. Oh, malam ni orang balik kampung lah. Esok Sabtu, Ahad, cuti kan. So ramai yang balik kampung. Balik Melaka, balik Johor, balik Negeri Sembilan. Semua melalui menggunakan jalan ni ya. Balik Singapura. Ada orang Singapura kerja kat Malaysia. Biasa orang Malaysia je kerja kat Singapura kan. Manbi dah. Hari ni dia tak pergi betul. Dia mengolah ke Melaka hari ni. Oh, dia mau cuba. Oh, apa yang cuba dia lakukan? Apa yang dia cuba lakukan? Okey, kita dah sampai dekat apa ni? Arena Aircraft. Kita dah terlajak. So jom kita naik atas. Tengok siapa ada. Bateri habis tadi Ozi. Jom kita patah balik. So mereka ramai di atas sana. So jom kita tengok apa ada kat atas. So ramai dekat atas ni. So inilah peserta-peserta pada tahun ini. Ramai babe. Oh, lori. Lori nak jalan. Tak apa. Kita pusing sekejap. So
Inilah dia. Sangat ramai. Sangat ramai. Inilah mereka. Sangat ramai. Belah sana penuh. So dalam isi minyak lagi pun penuh. Tak apa. Tak payah, kita pusing sini je. Cikgu Masri mana dia jalan tu. Inilah pesertanya. Ramai sekali. Penuh. Cik pun ada. Sangat ramai. So inilah mereka. Ramai. Syawal ada. Syawal. Ramai penuh. Pusing-pusing tu. Kita ronda-ronda. Ramai penuh. Isi minyak pun ramai. Jom kita ronda kat dalam kedai isi minyak. Ini atang kat sini pun ada berhenti. Dia ada isi minyak. Ini dalam isi. Bukan main ni. Main dengan isi minyak. Apa ni? Semua isi minyak. Apalah dia orang isi minyak. Motor ni minyak banyak lagi. Tak payah isi pun. Kita tengok dalam Petronas pula. Tadi kat dalam Caltex kan. So kita usah dalam Petronas. Siapa dalam Petronas? Ramai Petronas pun. Ada Petronas pun ramai. Penuh. Petronas pun ramai. Penuh. Ramai. Aku rasa ni yang tunggu dekat ni pun ada. Wafi bawa rezek. Patut tak laju. Ingat siapa dia bawa rezek. Tak laju. Dia punya. Patutlah tak laju. Rezek kaduk lagi laju pada rezek dia. Penuh amat. Okey, dah lah. So, sekejap kita record semula. Kita park dulu. Relax, santai dulu. Sekejap kita record balik.